Bajet cuma ada 14,000 nak satu kereta mewah, sedap pakai, senang maintenance. Kereta nak ambil balik tak payah bikin cat. Dalam interior pun lawa, owner lama pun ada jaga punya. Okey, ini hari Mr. Lee nak recommend ini tahun 2011 Nissan Sylphy 2.0 CVT gearbox. Okey, ini kereta satu owner saja pakai sampai sekarang. Mileage pun tak tinggi, kereta tiada kemalangan, kereta original cat lagi, kereta tak ada banjir. Kereta harga berbaroi 14,500 saja. Okey, sekarang Mr. Lee review ini kereta bagi bos tengok. Selamat petang bos. Mr. Lee baru dapat trade-in daripada owner. Ini tahun 2011 Nissan Sylphy 2.0 Auto. Kereta ni paling banyak yang Mr. Lee jual punya Nissan ini paling cantik lah boleh kata. Satu owner pakai sampai sekarang original cat. Mr. Lee ada pergi touch up itu pump itu ni skirt lah, saya skirt sikit-sikit. Lain semua original, tiada kemalangan, tak ada banjir. Kereta memang top. Suspension pun elok lagi, gearbox, engine semua top lah. Aircon pun sejuk. Dalam interior cantik-cantik macam baru lah ni kereta. Okey, kereta ni hari Mr. Lee cuma nak jual 14,500 saja. Kereta memang cantik. Ambil balik tak payah bikin lah. Bos boleh nampak dia punya lampu kiri kanan. Depan belakang pun semua elok-elok lagi. Tayar bunga ada 70% tebal, boleh pakai lagi 2 tahun tak ada masalah. Sport rim ni owner suruh tukar ke aftermarket ni nampak lebih sporty lah. Okey, kereta CVT gearbox CVT gearbox lebih jimat minyak dekat highway jalan lebih sedap. Okey, semua elok cat pun cantik-cantik lagi. Bos boleh tengok ada dia turang semua elok. Tegak-tegak punya, tak ada accident ini kereta. Cat masih ori sampai sekarang. Cuma Mr. Lee ada touch up itu apa sikit-sikit aja. Lain semua original lagi. Ni masih ori sampai sekarang cat dia. Ni pun ori punya lampu lampu original lagi cantik-cantik lagi. Owner cerita memang pakai cermat lah ni kereta. Memang pakai cermat. Harga ini hari cuma nak jual 14,500 saja kereta memang cantik. Tayar Michelin brand. Brand Michelin lah. Ada jaga kereta. Tengok dalam suruh tahu tengok. Seat semua cantik lagi. Original seat semua original lagi. Itu screen, itu Android boleh pakai ni owner tukar sekali satu set punya casing lah. Semua nampak original. Dashboard pun lawa lagi, tepi pintu semua cantik. Ni leather seat semua, leather bukan leather seat, leather. Seat pun leather Seat pun leather, semua cantik original 14,500 sajalah. Kalau bos minat ini kereta, cepat contact Mr. Lee lah. Setiap hari Mr. Lee akan post 2 video tolong bos dapatkan kereta harga termurah dekat Malaysia. Sila follow Mr. Lee punya video, sekurang-kurang boleh dapat kereta yang bos suka lah. Thank you bos support.